Bagaimana jika bekalan air ke hospital terputus? Bagi sebuah hospital, keadaan itu bukan sahaja menjejaskan operasi, malah boleh memberi kesan kepada rawatan pesakit. Justru usaha meneroka air alternatif kini dipergiat di Sabah bagi memastikan perkhidmatan kesihatan terus berjalan ketika berdepan gangguan bekalan. Setiap hari, hospital menggunakan ribuan liter air untuk rawatan pesakit, mencuci peralatan, membersihkan wad dan tandas, mencuci linen serta penyelenggaraan kawasan. Pastinya, gangguan bekalan air dalam tempoh panjang boleh memberi kesan besar terhadap kelancaran perkhidmatan kesihatan. Bertitik tolak daripada keperluan itu, Sedafiat Sendirian Berhad melaksanakan projek rintis menilai potensi sumber air bawah tanah di Hospital Papar bermula 24 Jun lalu. Inisiatif bersama KKM ini merupakan sebahagian daripada program kelestarian berteraskan ESG dan Matlamat Pembangunan Mampan SDG. Kajian berkenaan melengkapkan dua sumber alternatif yang telah diteroka sebelum ini, iaitu penuaian air hujan dan penggunaan semula air daripada sistem reverse osmosis. Alternatif ketiga adalah untuk menggunakan melihat potensi air bawah tanah, dan kita lihat pada hari ini telah pun berjaya untuk meneroka sumber air yang baru ini. Bagaimanapun, proses penerokaan bukan tanpa cabaran. Struktur tanah yang mengandungi pasir halus boleh menyebabkan pam kerap tersumbat pada peringkat awal. Selepas kerja pembersihan dan pelarasan dilakukan, sistem pengepaman kini beroperasi dengan baik bagi membolehkan kajian diteruskan. Setakat ini yang kami dapat anggarkan adalah dalam 1.3 meter cube sejam kita boleh dapat air untuk satu borehole ni lah untuk eksplorasi. Sekiranya memenuhi piawaian, air bawah tanah ini akan digunakan bagi penyelenggaraan landscape, sistem pembetungan dan tandas awam. Hospital Papar menggunakan kira-kira 135 meter padu air sehari. Melalui projek ini, sumber air bawah tanah berpotensi membekalkan sekitar 27 meter padu air sehari atau hampir 20% daripada keperluan harian hospital ini. Jika berjaya, projek ini mampu mengurangkan kebergantungan hospital kepada bekalan air terawat serta memperkukuh daya tahan sistem kesihatan ketika berdepan gangguan bekalan air. Niat dia memang sangat jelas, iaitu untuk menghasilkan sumber alternatif untuk air yang tidak dirawat. Jadi sekiranya projek ini berjaya, kan Dato', kita boleh scale up lah. Kita boleh kejayaan di sini boleh dibawa kepada lain hospital. Melalui kajian potensi air bawah tanah ini, ia diharap menjadi penyelesaian jangka panjang terhadap isu bekalan air di hospital. Sekiranya berjaya, inisiatif ini bukan sahaja melancarkan operasi perkhidmatan kesihatan, malah boleh diperluas menjadi model kepada fasiliti kesihatan lain di Sabah yang berdepan cabaran yang sama. Fadli Zilikram, RTM.